dapat bangun balik. Kita akan sentiasa sungkur dalam kehidupan kita ni. Dan kita kena sentiasa bangun balik. Macam kita dulu juga waktu kita kecil-kecil, betul tak? Waktu kita nak belajar berjalan. Kita sentiasa akan tersungkur, betul tak? Tak pandai, tak boleh nak balance. Lama-lama bila kita bangun, kita dah boleh balancekan kita punya perjalanan tu, barulah kita boleh berjalan. Lepas tu bolehlah kita berdiri, lompat dan seterusnya, betul? Ada setengah tu, kita ada setengah macam saya dulu kecil-kecil, saya lambat nak belajar lah. Saya slow learner lah. Saya belajar membaca tu waktu darjah 4 pun saya masih A, Y, M, yang masih ingat lagi waktu saya darjah 4 tu. Memang waktu cikgu nak baca tu, sabarlah cikgu tu menanti untuk saya habiskan satu muka surat punya cerita untuk saya baca. Pada PA pa, DA dah. Memang lambat. Tapi cikgu tu tetap bersungguh juga nak panggil nama saya. Siti baca. Walaupun dia tahu saya baca satu, walaupun benda tu menguji kesabaran dia, dia still sabar ikut turn. Dia akan ikut turn sebab saya duduk barisan hadapan dalam selang 3 orang. Dia akan ikut turn lah. 1, 2, macam saya Siti. Dia akan ikut turn. Dia takkan disebabkan saya ni slow, dia skip. Siti tak apalah, next time lah. Next nombor 4. Tak ada gitu. That's why cikgu ni dia memainkan peranan lah. So bergantung kepada niat dia. Kalau dia betul-betul nak ajar budak yang kurang ni, mungkin buat kelas tambahan ke apa ke, tu atas usaha dia. Macam tu juga macam kita. Macam kita nak usaha untuk majukan diri kita, kita akan usaha lah. Kita tahu mungkin kita ni kurang dalam bahagian calculation ke, bahagian untuk typing ke. Kita mesti ada sesuatu yang kita kurang, betul? Sebab kita tak akan perfect semua bidang. Kita tak akan perfect semua bidang. Tapi kita boleh polish kita punya bakat. Contohnya sekarang saya nak jadi seorang yang cekap dalam bahagian calculation, pakai calculator. Sebab kadang-kadang tu ada setengah tu dia tak biasa dengan calculator. Jadi macam kita nak tekan 1, 2, 3 ni pun ambil masa. Kalau macam let's say accountant, dia tengok screen, dia tekan sini. Sebab dia dah biasa. Sebab tu kita kena practice. Actually practice bukan make perfect lah. Dia buatkan kita lagi mahir sebenarnya. Kalau kita keep on practice, kita akan makin mahir. Bukannya perfect. Kalau kita practice 1 kali 1 minggu, lepas tu minggu depan 1 kali, dia still mungkin dia akan naik dalam 1-2% saja kita punya kecekapan. Tapi kalau let's say hari-hari kita practice, kita akan makin mahir dalam part tu. Contohnya macam kita dalam pekerjaan normally memang banyak. Dalam pekerjaan ni dia akan sentiasa ada benda baru. Macam sekarang kita ke arah digital, betul tak? Jadi banyak benda yang kita pakai ni kena ke arah digital, di mana kita kena pandai guna PC. Kalau macam dulu boleh cakap, saya tak pandai komputer, okey dah. You pergi buat manual je kalau you tak pandai komputer. Tapi sekarang memang kita tak boleh nak lari dengan dunia IT ni. Sebab benda semua akan